So, hai dan selamat kembali ke channel yang aku buat apa-apa secara random ni. Okay, so hari ni kita ada satu barang special. Aku dah lama tak main game. Aku sebenarnya dah lama tak main-main benda macam ni. Last main bila aku tak ingat. Tapi sebab aku tengah nak start balik main game, so aku pilih, tak salah beli satu controller ni. Dulu aku ada beli satu yang macam PS4 punya. Aku tak ingat dia DualShock berapa, 3, 4. Tapi memang yang tu memang tak berapa sesuai sangat lah main dengan komputer. Sebab korang kena cucuk untuk dengar lagu tu ataupun music main game tu, korang kena apa, orang kata, kena cucuk dekat dia punya port headphone jack controller tu lah. Jadi memang joystick tu lah. Jadi so memang aku main game langsung sepi lah. Dan aku dah buang benda lah tu. Dan lain aku ada beli satu lagi apa kata, joystick yang lain kan. So semuanya stick drift. Lepas tu tak berapa selesa sangat pakai yang tu. So aku dah buang. So aku nak main game. Tapi ni laptop kentang aku lah korang panggil sekarang ni. Ni processor dia apa, i3 Ya betul, Intel i3. Aku tak silap, aku 7 gen lah. Lepas tu dia punya graphic card dia Radeon 420. Dulu untuk apa 2018, 2017 kira relevan lagi lah dia tahun ni. Tapi sekarang aku main HSR pun dia punya grafik dia dah tak cantik lah, dah jadi static. So aku cuma boleh main game PS je lah. Macam PS2, PS3 boleh lah. PS4 aku tak berani. Aku memang rasa kentang dah ni. Ni pun nanti aku tak boleh nak buat test lah dekat PC macam mana. Sebab keyboard dia apa yang rosak tu, keyboard dia ni dekat key delete dia tau yang rosak. So aku dah banyak kali Google, aku pun habis semua dia kacau. Jadi kejap lagi aku nak kena buka dan aku nak kena disconnect balik lah apa keyboard punya ribbon cable tu. So sebab tu lah aku tak boleh nak buat hands on main kat sini lah. Tapi tak apa, aku akan tunjuk. Okay, ni nama dia Mechanica V3. Sepatutnya sekarang dah sampai V5, tapi aku tak jumpa lah yang V5 punya. Baru sampai lah, aku baru ambil tadi dekat collection point. Wow. Okay, Mechanic G3 V5. Oh, V2. Canggih barang sekarang, dah siap dengan dock. Aku ni memang lama tak main game, memang bodoh buat game ni. Okay, so sekarang kita buka lah. Aku pilih warna biru lah, harga dia aku beli kat Shopee macam biasa. Korang cari lah sendiri, aku malas nak cerita lebih-lebih. Tapi tak apa, ada dalam Shopee, so tak payah beli sangat lah. Aku tunjuk yang hands on sajalah, yang mekanik punya style ni. Mekanik punya style ataupun yang seangkatan dengan ni lah. Dengan yang seangkatan dengan benda macam ni lah. Dan dia siap ada dock. Dia ada colour pink, hitam dengan biru. Itu je lah. Feature dia aku tak tahulah. Aku pun malas nak baca lebih-lebih. So kita tengoklah produknya macam mana. Beli kat Shopee, apa yang korang expect kan. Oh ya, korang boleh tunggu lagi satu video kaitan dengan satu controller juga. Tapi yang ni yang mabuk anime, yang mabuk Star Rail, tahulah controller apa. Aku taklah beli yang sampai beratus-ratus tu. Aku beli yang biasa je lah. Pun harga pun dah keras juga lah. Tapi okey dah, tak sekeras Firefly dengan Custorise punya harga. Biar aku dah sebut macam ni, mesti korang dah tahu kan controller jenis apa aku buat. Tak apa, aku akan show juga secara hands on je lah. Harga tu memang keras lah kalau dah limited edition punya tu. Okay, buka unbox. Okay, so kat apa ni? Apa benda kat aku tak tahu. Aku tak gua dia takut. Biar je. Okay, berita buruknya lagi yang kedua. Tadi berita buruk satu pasal aku tak boleh nak test kat komputer aku. Yang berita buruk keduanya, tak silap aku, ini pakai USB-C. Buat dia pakai USB-C. So ni komputer lama 2018, 2017 punya model. So faham lah. Kena cari adapter lah. Kenapa benda buka ni? Okay, aku bagi korang tengok.
Ni controller, ni dock dia. Ni aku rasa USB dia ni. Dengan satu lagi ni kunci apa entah aku tak tahu. Okey, tak apa, kita buka satu-satu, kita check satu-satu. Okey. Memang tak ada wash ke apa-apa lah. Jom kita tengok yang ni apa yang kecil ni. Kat sini ni ada punya apa orang panggil tu. Benda entah nama dia. Aku lupa lah. Dia punya anu tu. Apa entah nama dia. Receiver. Satu receiver. Okey lah. USB okey lah. Okey lah untuk laptop kentang aku sesuai lah. Naik ke mana aku punya lagi satu punya ni. Allah. Nasib lah kena hilang. Ni kunci apa aku pun tak tahu. Siapa yang tahu, biarlah nanti aku godek sendiri lah. Okay, next kita buka yang ni. Okay, ni dot dia. Kau nampak warna apa kan? Aku ikut kan nak warna pink tapi macam tak apa sesuai. Okay, ni dia dot dia mekanik. Mana mekanik? Tak tahu kamera berfokus tak? Okay, kamera tak fokus. Okay, tak apa. Hebat Jom kita dengan ASMR. Tak ada pun ASMR. Bongok tak dia. Okay dah. Okay, ada rubber feet bawah, USB dengan receiver dengan USB lah. Aku rasa satu untuk receiver dia, satu untuk charging lah. Sebab ni dock tau. Tengok ada nampak kan dua prong kat situ. Next kita buka. Okay, sebelum ke main kita tengok yang barang lain lagi. USB to C. USB to C dah standard lah sekarang. USB to C ni nanti aku baca kemudian. Okay, ke barang utama. Okay, mechanical. Wow. Boleh lah. Dia lebih kurang je model-model ni, macam tak ada banyak beza sangat apa dengan model-model yang lain. Dia kan mouse click tak rasa macam mouse click. Yang ni aku tak tahu apa orang panggil, aku dah lama tak main game. Dia kata yang ni hall joystick punya, hall frame, hall apa entah nama dia. Tapi yang dia kata yang dia pakai magnetic lah, bukan pakai yang macam biasa punya tu. Yang macam biasa yang macam apa tu, yang pakai contact. Bukan pakai contact lah. So baru aku tengok, okey lah, boleh lah. Fatihah. Wow, sequence dia cantik. Kita try tukar. Wah. Okey lah, feel dia okey lah nak main game. Oh ya, dia ada lagi 2 button kat belakang. Action button, boleh ni kot. Okey lah, boleh lah. Jom kita baca dia punya spesifikasi pula. Cantik dia budak dia. Boleh lah, kau dengar lah. Allah, tak masuk betul-betul. Okey, boleh lah. Untuk pair nanti baca sendiri je. Aku pun baru nak tengok balik macam mana. So, mana telefon aku Kita baca spesifikasi dah sikit. Kita review sikit spesifikasi. Mana aku punya Shopee aku. Shopee je lah senang. Okay, mana. Okay, Mechanic G3 V2 series Tri-mode wireless gamepad with charging dock, Hall effect trigger. Itu Hall effect trigger yang dia pakai apa? Magnetic. Doesn't V2 don't support gyroscope. G3 V2 Pro support gyroscope. Yang ni macam G2 bukan G2 Pro Alamak. Tapi aku bayar yang G3 V2 V2 Pro. Harapnya ini V2 Pro lah, sebab G3 V2 Pro aku tahu lah. Dual core receiver, support simultaneous connection, native vibration,
Capacity battery 1000 mAh. App Keylinker 2.0. Allah, apa benda ni? Biar lah. Tak lah Hall effect dia. Aku cek kat Shopee je. Senang sebab aku malas nak tak boleh lah. Aku tak reti lah main game sangat ni. Tapi lah aku dah lama tak main game. So gitulah. Wire 2.4G Bluetooth lah. So macam tu je lah. So aku rasa sampai sini ya. Aku nak kecil balik mana memori kat aku sebab tadi terjatuh dah. Aku perlukan satu yang tinggi sikit lah tadi. Tak apa, yang ni tinggal satu saya tekan. Okay, so itu sajalah. Nanti korang tunggulah video untuk controller special edition aku. Aku tak sabar nak tunggu stick controller special edition ni. Alright, bye.